Makan mi lawan ikan, kacang sukro lupa dibawa. Sekarang kami nak tunjukkan Pelabuhan Roro di Tanjung Awak. Apa khabar Ika hari ni? Sekarang kami nak tunjukkan ke Ika suasana di Pelabuhan Roro Mini yang ada di Tanjung Awak. Kalau tak salah, dermaga pelensengan Pelabuhan Roro Mini di Tanjung Awak ni dibangun pada akhir tahun 2023 kemarin. View di pelabuhan ni cukup cantik ya, menghadap langsung laut lepas. Di sana Senayang. Tu ada nampak tower. Kita cuba zoom. Kurang jelas kan tak dibawa lensa guys. Jadi inilah suasana di Pelabuhan Roro Mini yang ada di Tanjung Awak. Rencananya pelabuhan ni akan melayani Roro Mini dari Tanjung Awak menuju ke Pulau Senayang yang ada di depan sana tadi. Pelabuhannya dah ada dan mudah-mudahan nanti kapalnya dapat realisasi sehingga akses penyeberangan dari Senayang ke Pulau Lingga semakin mudah. Kalau di sana tu Tanjung Awak. Itu pelabuhan Tanjung Awak. Kalau yang di belakang sana lagi tu itu Lundang. Selepas ni kira-kira apa lagi yang nak Ika tengok? Cuba Ika komen. Mana tahu nanti dapat kami tunaikan.